Wartawan Reren. Wait, awak ni ko dikecil ni. Lu kata piye lu dah lu. Buat cepet main jangan. Wah, letak uang. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kak, ada kecelakaan Kak dekat Jalan Sikabau. Je sedang lalu tadi. Tapi tak ada orang di siku doh. Oh, jadi Kak kasih tulen. Iya Kak, kemarin lah Kak lah kau ada tunggu di siku ah. Takut lah kami ni Kak. Kau kami lah kan aku dua. Ya lah Kak, Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam. Entahlah, kami tadi sedang lalu. Tu nampak sih kejadian kakakku. Nah itu doh Kak, kau imbau lah masyarakat dulu lah. Oh iya, nak arah lah. Tadi. Mangak memang. Ada yang ciri apa kalau tahu John ciri wah. Nak tahu Pak orang belantak di Sikodo. Ada dah tahu ada tadi menyuak. Keluar lupa bantu ke jawab. Nimba keluar lah. Basuh, Cepat Pak. Basuh lah cik Pak luar lah. Jadi tak ada betul tu. Basuh lah lu. Eh, bagi umai. Den tolong lu Satu Den. Den lu lapar ke sawah. Boleh. Kau bandau, kau masuk dalam bandau. Ikut selamat lo lah ha. Iya, Jalan menyuak apa ya? Jalan mayu apa ya? Tengok. ayo Papa, uang belantak. Apa? Wah. Capek lah. Okey, balon ni. Lelok lah. Lelok lah. Kiwek lian lah. Lelok ha. Oi, kau ayok empat ni. Entah cepat. Pak Jabbar ni tu berbantiang. Lagian apa buatan oi? Langsung masuk Kak. Virus nak. Yo. Wah. Dia kat tira undang lah selamat dulu. Agian dah. Nani sini lah. Kata pian dah ya. Undang main kau mode ya, cik dah. Kamu Yo parah letak ke jauh. Bangku metangga. buka atas ni kau ha. Okey dah ada pinggan nak kalau den leh. Oi. Ikut terompa berjalan dia tua kau nak. Ikut ni mana tak kau? Ni mana tak kau? Barang bukti dah. Yo tak lah. Bola tukek ah terompa pajak je lek. Cuba silah ni. Lencak tu mak. Lai kau nyaw. Habis dah. Ada habis kau malam ayah sinan. Nak ayam lah balik Ayam kau malam kau ada. Parah lo jatuh nak. Kena bergenik. Kau tanggap ya dia parah. Iyo. Ya tu parah. Alah malam. Nak preso lo ke Nadia lu. Lai jo leh. Nado ngok leh. Nado leh. Iko lah preso ke Nadia dengar. Lah. Rala telefon lah rumah leh. Nado apa? Iko bajawan nak sekolah lu bini leh ko. Dia post ulah tang pak. Kau boleh kau tangan kau. Mangga kau. Mana kau dah muai tangga. Boy ya. Bagi ah lo. Bagi gagi jat pun. Nampak gerak. Sarah sidor. Assalamualaikum, kembali lagi bersama saya Reren Gabriela di acara KG Official. Telah terjadi kecelakaan tunggal di Jalan Sikabau. 2 orang pemuda tersebut membawa motor dengan kecepatan yang tinggi. Untuk info lebih lanjut saya akan menanyakan kepada warga setempat dengan saudari Liza. Bagaimana kronologi dari kejadian tersebut?
saya juga nggak tahu tadi jalan alah nampak memang alah pajatu yang sugang tabang kikena, yang sugang tinggal siko. Ya itu saya tahunya. Kalau bapak, dengan bapak siapa? Baja CG. Apakah bapak tahu kronologi dari kejadian ini? Ini bosisku, orang lah tersungkur situa. Nah, orang lah tersangkui ke siapa? Tentang kayu. TT Batang Kayu. Aran tahu. Sudah jelas. Aran tahu. Bapak jelaskan? Tadi saya di sana ada. Ada duduk ngopi nih. Itu tanya. Nampak saya tadi ngopi saya sana. Balapi ya, may pajalan lantang di situ tu batang buluh itu betah-betah dibuatnya. Mampu saya. Sekarang bagaimana keadaan korban bapak? Ya mungkin itu tanya. Dah mati dia tu ba. Iko lagi hanya jatuh di dena. Maka bajar. Mati dah. Kena kawan. Nak kena kawan dia dah. Ada maka ada dia bajar. Baiklah, sekian info dari saya. 2 orang pemuda tersebut telah dilarikan ke rumah sakit dan dievakuasi. Sekian dari info dari saya Reren Gabriela mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. DJ The Remix. Usia sa kudang. Mana dapat saya